Saya tahu kerana pengalaman saya sebagai seorang menteri. Gaji seorang menteri setiap bulan RM55,000. Dapat rumah yang agak mewah di Putrajaya. Kereta, driver, makan setiap hari pun boleh claim dengan kerajaan. Dapat plate number, ya, kalau jual harga ratusan ribu. Dapat 2 AP untuk membawa masuk kereta mewah. 1 bidang tanah di Putrajaya. Allowance percutian kalau ada keluarga dah berkahwin, saya tak berkahwin, taklah tinggi sana. Dah berkahwin boleh melebihi 100 ke 200 ribu ringgit setiap tahun. Dan bukan itu saja. Apabila diberhentikan, ya, dapat gratuiti ada yang sampai 1 ke 2 juta ringgit kerana dia tak tengok masa kamu berkhidmat sebagai seorang menteri, tetapi dia ikut masa kamu berkhidmat sebagai seorang ahli parlimen. Maksudnya kalau kamu ahli parlimen 4 ke 5 penggal, walaupun berkhidmat sebagai menteri 1 hari pun, gratuiti itu telah pun melangkaui 1 juta ringgit. Sebab itu saya berharap kerajaan yang baru ini yang telah bertukar 3 kali dan ada menteri yang dah kekal 3 kali, gratuiti adakah dia hanya sekali atau sekali dia berhenti 1 juta. Lepas tu dia naik balik, berhenti lagi, naik 1 juta. Bila tiba pilihan raya, bubar parlimen, dapat lagi. All of this must stop. Saya boleh bincangkan soal pension. Ya, pension bagi wakil rakyat, menteri, dia bukan satu, ya. Ada pension bagi ahli parlimen, ada pension bagi senator Dewan Negara, pension bagi ADUN, bagi Exco, speaker, timbalan menteri, menteri, Perdana Menteri. Dan ia tidak disatukan, ya. Jikalau kamu merupakan salah seorang ahli parlimen yang pernah berkhidmat sebagai ADUN, pernah berkhidmat sebagai Exco, menteri, itu semua bukan pension yang berasingan. Dan kalau kamu gabungkan pension tersebut, dia boleh melangkaui RM100,000 sebulan jika kamu pernah berkhidmat di banyak kedudukan yang berbeza. Sebab itu mungkin banyak anak muda di luar sana bertanya, kenapa ada ahli parlimen yang tak nak bersara walaupun dah berkhidmat puluhan tahun? Kerana realiti pengiraan pension itu berbeza. Lagi lama kamu berkhidmat sebagai ADUN, lagi lama kamu berkhidmat sebagai ahli parlimen, lagi tinggi pension kamu. Contohnya, kalau kamu berkhidmat 5 ke 6 penggal, pension kamu jauh lebih tinggi kerana dia tak ikut statik gaji dan pembayaran setiap bulan. Sebab itu ada insentif untuk ahli yang berkhidmat ini tak nak berhenti untuk jadi ahli parlimen kerana akhirnya pension bulanan kalau cantumkan semua jawatan-jawatan yang dia pegang sebelum ini boleh melangkaui RM100,000.